So sebelum ni aku pakai phone holder jenis macam ni tau. Dia adalah plastik and cepat patah. Tapi now aku ada yang baru dari Ulanzi, iaitu MA51. Material jenis aluminium alloy. Semua dekat body phone holder ni adalah besi weh. And dia ada anti-slip untuk elak daripada phone kau tercalar. So boleh pakai lama and boleh tahan lama. Lepas tu kau boleh adjust rotation sama ada nak vertical ataupun horizontal. And kau boleh juga tilt down macam ni. Boleh jadi top shot. Lepas tu dia ada dua function quick release tau. Yang pertama, normal phone holder kalau dah ketat macam ni, bila kau nak keluarkan phone kau kena pusingkan balik kan, baru boleh keluarkan phone, betul? Tapi untuk MA51 ni kau tak perlu. Bila dah ketat macam ni, kalau nak keluarkan phone kau tekan je ada satu button kat belah sini. Bila kau dah tekan, dia akan release sebelah bawah ni tau. Nampak? Kau keluarkan phone kau, rapatkan balik, then dia akan lock. Tapi bila kau nak pakai balik, kau tekan je button ni balik, then kau masukkan phone kau. Lepas tu rapatkan balik, terus je lock balik. Tapi ini untuk phone size yang sama lah. Sebab dia dah ikut ukuran size phone kau. Tapi bila kau tukar phone, dia jadi size lain lah. Macam tu. So kedua, dia adalah quick release dari Yuka lah, yang macam aku tunjuk kat gambar ni. Kalau kau ada quick release tu, ya kau boleh pakai tu. Tapi kalau kau tak ada quick release tu, kau boleh pakai trap yang ada dekat bawah ni, macam aku tunjuk kat sini. Aku memang tak ada Yuka tu, so aku pakai trap yang dekat tripod aku ni je. And the last one, dia ada Korsho. Sama ada kau nak letak lampu ataupun mikrofon dekat tempat aku tunjuk ni. Ya, so itu je lah dari aku. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.